Hari ini emas telah pun mencapai paras harga RM500 untuk 1 gram. Persoalannya, macam mana cara kita nak menabung emas di Public Gold? Macam mana cara kita nak memulakan pelaburan emas 999.9 di Public Gold? Kalau tuan-tuan berminat untuk tahu macam mana cara kita nak menabung emas di Public Gold, tuan-tuan save video ni dan juga jadikan sebagai rujukan untuk waktu akan datang. Yang pertama sekali, kita klik dulu link yang terdapat di bio. Kemudian akan terkeluar cara untuk memulakan simpanan emas. Klik sahaja pendaftaran akaun. Ini untuk 18 tahun dan ke atas dan ini untuk 18 tahun dan ke bawah. Pilih untuk 18 tahun. Isi nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Isi nombor kad pengenalan, tarikh lahir, email, nombor telefon dan terus tekan pada bahagian proceed. Habis saja tekan proceed, kita terus kepada step yang kedua. Step yang kedua pula, kita download aplikasi Public Gold yang ada di Google Play ataupun di Apple Store. Step yang ketiga, kita isi je pada bahagian username dan juga pada bahagian password ni kita letakkan IC kita tanpa dash untuk login pada kali pertama. Kemudian masukkan TSC seperti yang diminta. Kemudian step yang terakhir, kita masuk ke dalam kita punya account, kita tekan pada bahagian top up. Okey, kita pilih sama ada pembayaran melalui FPX ataupun melalui auto debit ataupun bank in, upload payment proof. Kemudian kita tekan sini, kita nak letakkan berapa, minimumnya ada 100. Hari ini kita akan dapat 0.2 gram. Tekan myself, tekan I agree, place order, pilih bank dan terus bayar seperti biasa. Jadi itulah cara mudah untuk kita mendaftar dan memulakan simpanan emas di Public Gold.